Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita pergi ride. Ride ke mana? Ride pergi Penang. Kita nak pergi cari nasi dalca. Tapi kami tak masuk kat jambatan. Kita masuk ikut terminal ferry. Sebab saya pun sebenarnya baru tahu juga ingatkan ferry ni kan dia kata dah tak ada ferry. Ingatkan semua rupanya motor boleh lagi. Kereta yang tak boleh. Nampak tu? Hanya motosikal, beca dan basikal sahaja. Termasuk berjalan kaki lah. So saya baru tahu. Jadi dah lama gila tak naik ferry. So kita nak naik ferry lah hari ni manakala kita naik motor. Sebab few time datang belakang ni asyik naik kereta kan. Jadi saya tak tahu macam mana rupa ferry dia. Kita tengok lah insyaAllah. Sana Pulau Pinang. Dulu kereta pun lalu sini juga. Tapi memandangkan kereta dah tak boleh naik, bertahun juga kan. Siapa boleh tahu tahun berapa, tolong share lah kat komen tu. Sebelum tu boleh tak korang tolong subscribe ke channel One on Wheel, bantu saya untuk saya buat video-video yang lebih banyak untuk ride, untuk sharing information pasal kereta, motor dan sebagainya insyaAllah. Okay, saya memang dah lama tak up video sebab biasalah sibuk semua. Buat video ni bukan senang kan. Siapa dah buat dia tahu lah. Kalau video TikTok tak apa, sekejap je. Untuk buat YouTube ni dia memang agak challenging sikit. Tapi insyaAllah saya akan usahakan untuk bagi information kat korang lah. Okay, kita dah masuk dekat jalan ni. Tak tahu kat mana ni, saya first time ni. Selepas dulu ditutup ferry tu, saya tak pernah jalan lagi masuk ferry. Tapi jalan motosikal ni macam jalan yang sama dulu. Okay. Okay, sampai dah. Bayar dia pakai Touch and Go sahaja. Oh, boleh pakai kad debit dan sebagainya lah. So korang boleh bayar pakai cashless payment. Dia memang tak ambil duit pun. So korang pakai kad lah. Ataupun pakai Touch and Go, atau pakai debit card, pakai settle, semua boleh. So kat depan tu nampak ada motor menunggu. Kita bayar dulu, tak tahu ringgit, RM2.50. Kat sini Tap at the blue area. Okay, bayaran dia cuma RM2.50. Dan tak silap saya, ini masuk, keluar tak payah bayar. Kalau dulu macam tu lah. Sekarang Wallahualam. Okay, dia masih lagi dekat ferry terminal lama ni. Cumanya dia sekarang ni untuk motor, kenderaan dua roda lah senang cerita. So kita beratur, tunggu dulu kehadiran ferry. Tu nampak ferry dia. Oh, ferry dia kecil je. Nampak tak ferry dia? Tu ferry dia. Ferry dia kecil je. Okay, so kita tunggu dulu kehadiran ferry yang nampak macam dah tak lama. InsyaAllah. Tu dia punya ferry dah mendarat. So motor daripada pulau dah keluar lah. Ni semua motor-motor dari pulau. Kita tunggu kita punya turn pula insyaAllah. Lepas diorang keluar baru kita masuk. Mengimbau juga lah ni. Pada yang tak pernah berkesempatan naik ferry Pulau Pinang, ni peluang korang untuk naik lagi lah. Tapi dah jadi kecil lah ferry dia, dah jadi rendah. Dulu dia punya tu kan macam double deck kan. Lepas tu kereta boleh naik. Ni orang jalan kaki pun ada. Sekarang ferry dah tak ada untuk kereta. Hanya boleh untuk motor, jalan kaki, 3 roda, tu je yang boleh. Yang lain minta maaf kena naik jambatan. Menarik juga kan? So dia santai-santai jalan kaki. Ini sebab bayangkan kalau korang daripada pulau lah contoh, kau nak pergi Batu kan. Kalau tak ada ferry ni, korang kena pergi Tunu. Kat sana tu jambatan. Sana tu jambatan nampak kecil tu. So kena pergi sana dan patah ke sini balik. Jadi bila tak ada ferry memang tak convenient lah untuk orang-orang lokal. Biasanya yang naik ni orang lokal je. Dan kalau nampak ni banyak orang bawa luggage sebab belakang ni Penang Central. Ni betul-betul belakang ni. Kau nampak bangunan ni? Warna coklat tu. Ni Penang Central. Jadi diorang boleh connect terus pergi Penang Central lah. Daripada ferry ni. Sebab tu nampak banyak orang tarik beg kan. Dekat Penang Central tu korang boleh naik bas, boleh naik train dan sebagainya lah. Okey. Motor masuk dulu. Bila tadi dah habis keluar kan. Lepas tu kita habis motor masuk dan barulah berjalan kaki pula masuk. Ni semua yang daripada depan ni dah biasa ni. Ni dia punya ni kecil je.
First time ni naik apa untuk ke Penang pakai feri baru ni. Tak pernah lagi masuk. Saya pun tak sure nak parking macam mana, so kita parking je lah. Macam ni kot. Okay. Turun. Boleh turun lah. Dia feri dia tak besar, setingkat je. Lepas tu mungkin atas tempat duduk kot. Bawah ni ada tempat duduk. So kalau kau nak duduk dekat dalam ni pun boleh. Kau nak duduk dekat atas motor pun boleh, terpulang lah. Tapi macam untuk saya rasa saya lepak sini je lah kot. So dia ada pilihan lah. Kau boleh duduk kat dalam ni. Depan ni pun boleh. Tak nak duduk pun boleh. Dia tak boleh duduk kan. Tu Komtar. Selamat datang ke Pulau Pinang. Sekejap jalan kaki lah. Sana Jabatan Pulau Pinang belah sana. Laut dia boleh tahan juga tu sebelah sana Jabatan Pulau Pinang, jabatan yang first. So tu lah Kak, kalau jauh juga macam orang yang berjalan kaki tadi, kalau dia daripada sana, dia daripada bandar lah, so tu town kan, Komtar. Jadinya bila dia nak pergi naik bas ke apa ke, nak pergi ke Penang Center tu, kalau tak ada ferry ni tak ada, memang masak lah, dia kena pergi sana dulu. Memang costly dan ambil masa yang sangat lama. So adanya ferry ni, dia cross ke sini. Saya tak tahu berapa biji, nampak dekat sana ada satu lagi unit, tapi tak tahu berjalan ke tak. Tak sure ada berapa unit. Kalau ingat tak dulu ferry yang lama tu, siapa masih ingat, dia ada nama-nama dia kan. Dia ada nama Tioman, ada nama Pangko. Siapa masih ingat lah ferry lama tu. So ferry ni dia lagi kecil. Tu nama dia, brand dia Damen. Tak tahu China punya ke mana punya ke. So kita tengok jap. Kat sini ruang tempat duduk dia. Okey. Besar juga, ada banyak seat. So dari ni tempat untuk duduk lah. Ya. Kalau tak nak duduk dekat dalam, kau boleh duduk kat motor pun boleh tak ada masalah. Okey, akhirnya kita dah sampai dekat Pulau Pinang, alhamdulillah. So saya tak tahu dia bagi motor dulu turun ke, orang turun dulu ke. Tapi memang penuh lah. Habis nampak penuh lah. Kiri kanan orang nampak penuh. Kang, biasa motor dulu kot sebab macam dia dah semua yang nampak otai-otai ni macam dah pakai helmet. Mungkin motor dulu lah. Alhamdulillah pengalaman kita dapat naik ferry. Selalu kita naik motor yang bot-bot kecil kan. Ini kita naik ferry besar Lepas ni next insyaAllah plan saya mungkin Pangko pula lah. Tak sabar dah ni makan nasi dalca. Perut pun dah berkeroncong. Alhamdulillah dia bagi motor keluar dulu. So selamat datang ke Pulau Pinang, Pulau Mutiara. Naik motor dengan ferry baru. Ferry ni tak tahu lah, tak tahu berapa tahun. Saya tak sure. Masya-Allah. Okey. So ni orang nak menunggu tu naik ferry pula belah sini. Welcome geng ke Pulau Pinang. Tu ferry lama. Dia buat museum ke apa tu? Siapa nampak belah kanan tu? Tu ferry lama. Welcome to Penang. Tak sampai 5 minit je daripada ferry tadi. Ferry belakang ni je. Lebih kurang dalam 900 meter kot. So jalan ni nama dia Lebuh Queen. Korang cari Lebuh Queen Nasi dalca rahim Mbak Hang. Lama tak kena. Ni dulu sahabat saya lah yang introducekan nasi dalca rahim ni. Dia dah tak ada. Nama dia Arwah Farid. So minta siapa yang tengok ni hadiahkanlah Al-Fatihah untuk sahabat saya ni. Baik orangnya. So dia yang ajar saya makan nasi dalca rahim ni. Bila saya dah kena, saya tu tak lupa lah. Biasanya saya datang Penang, saya tak cek nasi kandar, saya cari ni. So kalau kau nak datang, kau datang Lebuh Queen. Kereta nak parking agak payah sikit. Motor paling senang. Dia dekat sini jalan dia. Dia one way tau, so kena pusing lah kena cek parking. Jom kita layan nasi dalca rahim. Sur! Okay, nasi dalca ni dia tak macam nasi kandar tau. So kau jangan expect macam nasi kandar. Lauk dia pun tak banyak. Dia ada ayam goreng, dia ada ayam gulai dan dia ada gulai kambing lah.
Nasi dia macam kuning sikit. Kuning tak kuning, putih tak putih. Tapi rasa dia light je. Dia tak ada macam terlampau berempah sangat. So budak-budak semua boleh makan, tak masalah. Tapi yang killer dia sambal ni. Ni sambal ni. So kalau kau datang, dah boring nasi kandar, kau boleh datang kat sini. Dekat nasi Baca Rahim ni, kat Lebar Queen. Okay. Ni bukan paid review Memang daripada KL lah, dah target ni. Alhamdulillah rezeki Allah bagi. Okay, jumpa lagi bila akan datang. Assalamualaikum.